Eh, korang yang study saya buka lagu ni kan, boleh masuk ke? Tak lah, majoriti aku tengok kan, yang buka lagu ni, yang masuk dalam kepala otak kau tahu apa? Aku ingat masa aku jatuh cinta denganmu. Itu je lah masuk dalam kepala otak korang. Apa yang korang study kan? Maybe 10%, 30% masuk kepala otak korang, itu je. Korang type study with me ni. Kau tahu lagu dia macam ni Macam tu lagu dia. Korang try merasa environment dia macam mana. Ada angsa, lepas tu bunyi burung-burung kat background, sambil tu lagu macam ni. Kau rasa tenang bila study. Benda ni bila aku apply kan, semua yang aku study ni semua senang masuk lah dalam kepala otak aku. Tak dengan bunyi ayam kat luar background. So bagi aku, bila aku pasang dia ni kan, dia lagi baik masuk. Sebab aku tak mengutamakan lirik dalam kepala otak aku, faham tak? Mesti dalam kepala otak kita tahu lepas tu lagu apa, lepas tu lirik dia macam mana. Bila aku buat macam ni kan, apa yang aku dapat, first kali I feel more focus. And then second, aku dapat rasa macam mana suasana. Aku sambil tu ada burung berkicauan, ada ayam, ada angsa bunyi. Semua macam buat aku jadi tenang and senang masuk lah apa yang aku belajar. Okay.